Seorang lagi yang bakal dilucutkan jawatan adalah Mursyidul Am PAS. Ustaz Hashim akan dilucutkan jawatan sebagai Mursyidul Am PAS. Anda terperanjat atau tidak? So, mesyuarat akan berlangsung di Kuala Terengganu esok, ya. So, pagi ni ada lagi satu mesej yang berlega-lega di WhatsApp, ya. PAS Pusat akan lucutkan Mursyidul Am dan pecat Ketua Ulama Perlis Ahad ini. Dia kata Ketua Ulama Perlis akan dipecat. Lepas tu Mursyidul Am akan dilucutkan jawatan. Saya punya dengaran daripada satu tempat lagi, dia kata kedua-duanya hanya akan dilucutkan jawatan. Saya ada tanya tadi tim Mursyidul Am, Ustaz macam mana? Ustaz sihat ke tak? Apa yang bakal berlaku? Dan tim Mursyidul Am cakap mereka akan terus bersuara. Sesuatu yang betul. Benda yang betul mereka akan terus bersuara. Ya. So, mesej tadi pagi kan kata, adakah ini khabar angin atau palsu? Tidak. Ikuti kronologinya. Dia cakap PAS akan lucutkan Mursyidul Am dan pecat Ketua Ulama Perlis Ahad ini. Krisis bermula apabila Taqiyuddin Hasan Setiausaha Agong dipanggil 2 kali menghadap Raja Perlis dan tak laksanakan titah supaya PAS beri nama pengganti Menteri Besar yang sangat banyak masalah. Okey? Menteri Besar yang sangat banyak masalah. Salah satu masalah dia, ini benda yang sepatutnya PAS dah ambil betul-betul serius apabila anak dia, menantu kepada Presiden Hadi Awang, dihadapkan ke mahkamah. Dihadapkan ke mahkamah. Kerana apa, saudara-saudari? Sebab memalsukan tuntutan bekalan kepada pejabat Raja Perlis. Difahamkan itu baru satu kes, ada puluhan kes lagi pemalsuan tuntutan bernilai hampir RM1 juta. Difahamkan Cikgu Sukri ada kes yang dibuka dan kes yang sedang disiasat dan habis disiasat dalam lingkungan dalam 15 kes begitu. Difahamkan anak Presiden ada kes berkaitan dengan AMLA yang sedang disiasat. Keluarga yang tak ada apa-apa kini menaiki kereta mewah. Anak-anak ada kereta mewah. Dengar cerita cakap-cakap mengenai tanah tol yang telah ditukar status. Dan ini semua allegation yang sangat serius. PAS kena jawab. PAS kena jawab allegation yang mengatakan bahawa tanah tol telah ditukar taraf dan kemudiannya dibeli oleh anak-anak MD pada harga yang murah. Macam mana PAS nak sembunyikan benda ni? PAS kena jawab. PAS minta semua berdedikasi, jangan sembunyikan cerita, jangan sembunyikan fakta, jadi clean. Dan kalau ini berlaku contoh dekat Pahang, anak Wan Rosli yang buat hal, Wan Rosli sudah pasti kena. Okey? Sepatutnya kalau PAS sensitif dengan benda ini, PAS dah suruh Cikgu Sukri berehat. So, jadi Taqiyuddin Hasan telah dipanggil menghadap Raja Perlis untuk tukar ni. Sebelum ni difahamkan Taqiyuddin telah dipanggil untuk memberitahu apa yang berlaku dekat Perlis. Telah dipanggil untuk menghadap sebelum ini. Okey? Taqiyuddin pertama kali dipanggil menghadap pada awal November 2025 dengan timbalan Presiden Bersatu Hamzah Zainuddin. Diorang cakap kan masa tu Raja Perlis titah kena ganti MB Menteri Besar, bagi nama lain dalam PAS untuk bagi jadi Menteri Besar. Okay? Tapi diberitahu dalam perkabaran ini, ya, dalam WhatsApp yang di forward everywhere ni, daripada orang-orang PAS sendiri, daripada pimpinan tertinggi PAS untuk minta saya bersuara. Minta saya bersuara. Okey? Dia senyap. Apabila dia senyap, Taqiyuddin senyap lepas awal November tu, tuanku ambil tindakan sendiri. Panggil adun-adun. Termasuk adun PKR dan Bersatu. Mereka ni menghadap tuanku pada 19 Disember di Hospital Tuanku Fauziah. Untuk pengetahuan anda semua, tim Demi Negara tahu mengenai ini pada hari itu selesai proses menghadap. Adun-adun PAS ni dititah hadir menghadap tanpa dirancang dalam waktu yang suntuk melalui seorang wakil PAS yang diarahkan istana. Saya kenal betul siapa wakil PAS itu.
Perkara ini telah diberitahu dekat saya berbulan-bulan mengenai apa yang berlaku. Sebab tu saya dah cakap baru-baru ini bila saya diserang mengenai kes Halimah Ali yang salah seorang nama yang saya sebut, banyak benda dekat dalam PAS saya tahu. Kelemahan. Tapi tak perlu kita tunjuk kot. Kelemahan itu selagi tidak melibatkan public interest, kita tak perlu sembang sangat. Okey? Tak perlu sembang sangat. So jadi, adun-adun PAS ni telah dititah hadir menghadap tanpa dirancang. Ya? So, diorang dijemput melalui seorang wakil lah dari PAS. Ya? Wakil PAS yang diarahkan istana. So, istana titah dekat wakil PAS ni. Saya kenal beliau untuk panggil adun-adun datang. Sebab tak ada respon daripada PAS Pusat. Sebelum ini dah diberitahu kat PAS Pusat dah berkenaan dengan Cikgu Sukri ni. Kau bayangkan, anak MB terlibat dalam pemalsuan tuntutan melibatkan bekalan ke Istana Raja. Fikir sikit. So, bila tiba menghadap, 8 orang adun telah hadir. Ya? Yang ini daripada pihak Perikatan Nasional lah.